Hai korang, Raya dah dekat kan? Kita nak beli minyak untuk buat kuih raya. Tapi, macam mana nak beli minyak? Jom kita tunjuk. Okay guys, sini kita ada minyak yang 1 kg, 2 kg dan 3 kg. Jom kita kira dengan kalkulator yang mana lebih jimat. Untuk kira harga minyak per kg, kita ambil harga minyak bahagi dengan berat minyak. Jadi contoh ini kita ambil RM8.45 bahagi dengan 1 kg, kita dapat RM8.45. Yang seterusnya, untuk minyak 2 kg yang sedang buat promosi, harganya RM15.49 bahagi dengan berat dia 2 kg. Kita dapat RM7.75. Yang terakhir, minyak 3 kg, harga dia RM24.20 bahagi dengan 3 kg. Jadi, harga dia RM8.07. Yang mana lebih berbaloi? Jawapannya 2 kg. Jadi kita beli ni dah balik buat kuih raya. Bye.